Assalamualaikum, my name is Yaya Akila, your YouTube best friend. I'm so sorry guys sebab lama gila dah tak update benda-benda ni, vlog ni, and it was so bersarang ya. My life lately a bit interesting sebab Yaya ada pergi tempat makan yang viral guys. And then kita pergi bangunan-bangunan yang sangat cantik. Korang boleh tengok lepas ni, Yaya aku tunjuk kat korang. But sebelum tu Yaya nak share dengan korang something special untuk 2026. Vlog YouTube Yaya akan jadi meriah because of Yaya dah beli kamera baru. And guess what? Untuk 2026 punya YouTube vlog, Yaya tak expect yang Yaya akan beli kamera baru, but it happens. And kamera tu agak special for me. So I want to show to you guys my little buddy here. Ta-da! It's very tiny little camera and it's just an action camera, but for me I think finally Yaya dapat kamera idaman Yaya. Sebab apa? Sebab kamera ni sangat kecil. Sebab tengoklah, sebesar tangan je. Tada! As you guys can see, look at this little camera, very tiny. Korang tolong abaikan sound dekat luar sebab sound Yaya agak rendah sikit, tak pakai mic. I just want to show you guys, this is my little camera dengan action port dia. Yang part segini action port, but the camera itself very small. Nampak ni? Boleh detach from the action port. Ni boleh charge. And then tengok ni guys, it's very small, like thumb size. Can you imagine you punya botol siram tu lagi kecil, lagi besar daripada this camera. Kan saya cakap tadi yang dia boleh detach from the action port because of dia bersifat magnetic. And here we go. Sebab apa yang beli kamera ni? Sebab feature yang ada kat kamera ni sangat-sangat best. First, action port dia boleh flip screen and boleh sebabkan dia magnetic, dia boleh attach and detach macam tu. Okay, ni contoh charging or recording lah. Tengok ni guys, boleh flip tau. Bayangkan korang buat vlog dengan kamera yang sangat kecil. Benda paling yang particular about camera adalah the memory dalam kamera dan the flip screen ke tak. Sebab kalau nak buat vlog and you tak nampak diri you dekat screen, macam mana you nak tahu diri you tu prepare ke tak, betul tak? So here we go, dia boleh flip. Baru ni Yaya ada test kamera ni. Korang boleh tengok Yaya unboxing from the kotak itself. And dia ada beberapa free gift yang Yaya dapat. Dan kesemua free gift tu adalah sangat function well, which is saya beli second hand sebenarnya dekat seorang abang ni. Dia promote dia punya barang-barang yang dia dapat free daripada company dia. So dia tak pernah sentuh pun this camera, and dia nak jual for second hand harga. Tengok guys, belum cabut ya, even the sticker banyak tak cabut lagi. So Yaya dapat dengan harga yang very valuable. Okay, sebelum Yaya jump into kamera punya feature, Yaya nak tunjuk dekat korang. This is video yang Yaya test dekat satu tempat, nama dia Elmina. Tempat ni memang sangat cantik untuk shoot. And Yaya pergi dengan my bestie, kita shoot beberapa angle dekat situ. Yang ni Yaya test sorang-sorang guna macam-macam pendant mount yang Yaya bagi tu korang tadi. Ni dalam cawan, and ni waktu kita orang berjalan. Korang boleh tengok macam mana dia punya low light. Yang ni pula bila Yaya dengan kawan-kawan pergi makan dekat Bumbu Bamba Restaurant. Kita orang jalan-jalan dekat The Sphere Bangsa KL. Korang boleh tengok macam mana waktu malam juga. Okay, rating berapa out of 10? Lagi 8. 8. You? 8. Out of 10? 9. 9. Next. Version 128 GB
Kamera ni built-in memory. So dia inbuilt memory memang 128 tu memang cukup lah kalau nak buat vlog untuk sehari seminggu. Daripada bajet lah kan. So Yaya nak tunjuk ke korang apa yang Yaya dah unboxing baru-baru ni. First is dia punya rantai. This one is the rantai. And Yaya kan cakap korang dia magnetic. So kita tanggal je dia punya kamera ni. Nampak tak kecil? And then kita sangkut je dekat rantai ni. Nampak dia magnetic. Dan Yaya dah bawa motor. Bayangkan motor Yaya tu bersisi besar Kalau korang tahu NK250 Lite, motor tu motor baru. And Yaya sangkutkan je this rantai ataupun kita panggil pendant mount dekat leher while I ride the motor. So Yaya dah boleh record POV naik motor guna ni je. So rantai letak macam tu, sangkut macam tu. So ini adalah contoh Yaya bawa motor sambil guna pendant mount. Korang boleh tengok dekat Yaya punya YouTube, Yaya Capybara ataupun Yaya Cila. Korang boleh tengok dekat sini ataupun boleh tekan link dekat bawah, Yaya akan provide. Itu ada semua footage, contoh-contoh yang Yaya guna Insta360. And then nombor 2, dia ada bagi this one mount. Boleh letak any macam, dia boleh combine dengan yang this one. This one untuk tripod, dia ada this lubang kan. So korang boleh, yang ni sesuai untuk dinding, korang boleh lekat dekat dinding. And korang boleh combine both sebab dia boleh screw macam ni. So bahagian bawah ni korang boleh buka. Nampak dia melekat kan, sifat melekat. So ni korang boleh letak dekat cermin. Mana-mana cermin kereta ke, kat office ke, kat tingkap ke, untuk korang letak korang punya kamera macam ni. Dia boleh magnetic. Korang boleh dengar kan bunyi dia? Okay, korang boleh tekan kat tepi dia untuk detach. And then korang boleh sambungkan juga. So korang boleh letak dekat mana-mana tempat flat yang bukan magnetic. Kan dia magnetic, so korang boleh letak dekat besi. Tapi kalau yang bukan magnetic, korang boleh guna this mount yang agak sticky. Korang boleh letak dekat cermin. Kat dinding pun boleh. Yaya tak berani nak lekat kat dinding sebab Yaya tak suka lekat dekat dinding. Yaya suka dekat tempat yang magnetic sebab kita jalan kat luar kan, lagi banyak guna permukaan yang magnetic ataupun besi daripada dinding kan. And the last free gift yang diorang bagi bersama adalah yang ni. Korang boleh letak dekat cap sebab dia macam penyempit. Sifat dia macam penyempit yang ni. Korang boleh clip. So clipper ni boleh magnetic juga. So korang boleh pakai cap sambil korang buat POV, korang boleh duduk ke, pakai helmet ke, so korang boleh buat. Saya memang ada motor, so Yaya boleh buat POV motor. Yang ni macam ni kena sepit lah kot, macam ni. Tapi Yaya jarang guna pakai yang ini sebab lebih baik Yaya guna yang this one kan, letak je. Ikut korang lah, korang punya kesesuaian. Benda lain yang best yang ada dekat dalam kamera ni adalah kalau kita tekan dia, dia akan hidup. Dia akan berlampu lah. Dia ada indicator. So, kita boleh terus record macam ni. Kita ada feature yang Yaya boleh pilih, which is dia punya, if you guys can look at it, nampak tak yang ni? Kita bagi this one. Alright, so sini korang boleh tengok dia, korang nak 4K ke tak. Boleh pilih nak berapa frame per second. Benda paling best dan Yaya tak menyesal nak spend duit untuk vlog kamera adalah feature dia. Kamera dia, bukan kamera lah, dia more tu macam video styles. Korang boleh pilih dekat logo kamera ni, korang boleh pilih
nak low light ke, untuk malam, untuk foto sahaja ke, HDR ke, korang boleh pilih. And Yaya selalu pilih yang ni rasa Yaya punya video. Pilih free frame video, which is kalau korang klik, korang nampak tak kalau Yaya cakap ni, dia ada petak dekat tengah dengan yang melintang. Kenapa ada dua setup macam tu? Supaya yang bahagian tengah ni untuk kita angle, kita anggarkan TikTok punya version, which is the vertical angle, and then this one is for YouTube version. So basically korang macam rakam 2-in-1 version sekaligus. Hebat tak hebat guys? Sebab tu saya pilih action camera, and I never thought that I will have an action camera. Dan disebabkan saya dah beli action camera ni, I hope that I can be consistently upload the videos yang mana korang boleh tengok and enjoy juga. I have so many things to do instead of bazirkan masa hanya untuk pindah-pindahkan gambar and videos, sebab phone storage saya full. So, solution ni adalah Yaya beli action camera yang memang built-in memory dan tak kacau pun phone ni. Sebab itulah Yaya nak try buat vlog dan busy myself with my own videos. So, I create my own happiness. So, I rechange my focus from toxic social media to this kind of vlogging dekat YouTube. Alright, itu je video Yaya untuk kali ni. Tak banyak sangat yang Yaya nak cakap, just an update for you guys. My life lately pun macam busy dengan kerja je right now. Kalau ada apa-apa video menarik, nanti Yaya akan upload lagi next video, insyaAllah. Thank you for supporting me and thank you for watching guys. Jumpa korang untuk next video. Bye bye.